Macam dia ustaz tu dia bacakan. Sebab macam mana okay, kalau kelas 7 kan apa Sunan Sitah kan, Sunan Sitah ada Bukhari, Muslim semua tu. Apa contohnya Bukhari, Muslim, Ibnu Majah semua kan. Dia kebanyakan hadis tu kan lebih kurang ada yang sama, banyak yang sama. Okay. So banyak ustaz yang dia baca cepat-cepat je. So mana yang perlu je dia akan explain lah. Tapi baca. Cumanya mana hadis yang perlu diinterpret kan, perlu ditafsirkan, dia akan bagi tahu lah macam tu. Aku rasa kalau kat Malaysia macam Kuala Bujuk, dia ada Sahih Bukhari awal dengan Bukhari Thani. So tahun pertama tu Bukhari awal, yang tahun kedua Bukhari Thani. Tapi kita ni dua-dua terus. Macam tu. Yes. And berapa orang tinggal time tu? Aku rasa dalam 6 orang Malaysia. Overall aku rasa dalam 40 agak. Oh ya 40 orang. Aku rasa daripada dia selalu macam tu, tak kan kecil-kecil. Paling ramai kan? Apa? Bangsa apa dekat sana? Student. Paling ramai of course local lah. Local is India and sebab diorang kebanyakannya India Afrika, faham tak? Faham. India South Africa. Yang diorang yang paling ramai. Yang paling ramai. And yang paling pelik-pelik, negara pelik-pelik ada? Macam Rusia pun ada? Rusia ada. Palestin. Rusia tu negara orang bangsa apa? Rusia dia pasal ada yang macam belah-belah Kyrgyz apa? Belah-belah muka Cina-Cina sikit. Kyrgyzstan tu sama ada. Oh tapi orang Rusia. Rusia. Tapi dia yang sikit gila orang Rusia. Ya tapi maksud tu kira gempak ada negara pelik-pelik, bukan senang jumpa. Dia memang almost 40 countries lah all over the world. So antara negara yang paling pelik kau ingat kau pernah jumpa ada? Bukanlah pelik, maksudnya negara yang rare lah. Rare untuk kau jumpa.